Dia ada dua isu bila kita buat strategic planning ni. Okay? Pertama sekali isu growth. Kita nak berkembang. Tak ada lagi setakat ni saya buat strategic planning dengan mana-mana syarikat. Dia kata, coach saya nak duduk dalam fasa kita nak fasa mengecilkan. Okay? Jangan lagi saya jumpa sekadar nak menstabilkan, sebab most of the company yang saya handle adalah SME. So SME they talk about growing, sebab ada space yang sangat besar lagi untuk di grow dalam market. Okay, dalam corporate world mungkinlah dia dah jadi besar sangat, so ada some of the companies dia nak stabilize je. Okay, tapi most of the SME dia nak grow. So kita nak grow, the first thing, alright, bila kita buat strategic planning, kita nak grow our business. Secondly, we don't just want to grow the business, tetapi kita juga nak jadikan bisnes kita sebagai satu bisnes sustainable. Sustainable maksud apa? Bermaksud dia boleh berkelangsungan panjang. Okey, berkelangsungan panjang. Kalau bahasa Melayu dia ada yang saya rasa yang lebih tepat lah disebut sebagai kelestarian. Kita nak jadikan our business lestari.